Rukun negara, bagaimana ianya boleh bermula? Pada 13 Mei 1969 telah berlaku sebuah rusuhan kaum. Di mana pada 13 Mei 1969 itu, 3 hari sebelum berlakunya rusuhan iaitu 10 Mei 1969 telah berlaku sebuah pilihan raya umum yang di dalamnya Parti Perikatan adanya UMNO, MCA dan MIC yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman telah berjaya memenangi pilihan raya. Namun telah kehilangan majoriti menyebabkan ketidakstabilan ketika itu, di mana pada 13 Mei 1969 telah berlaku perarakan politik bagi ada pihak yang meraihkan kemenangan dan berlaku balas-membalas. Maksudnya ada pihak yang menyokong kerajaan, ada pihak yang membangkang kerajaan. Ketika itu di Kuala Lumpur bermulalah, di situlah bermula bibit mengangkat senjata lalu telah berlaku. Di mana ketika itu 13 Mei 1969 telah diisytiharkan darurat, di mana pihak polis dan pihak tentera mengambil alih dia kata keselamatan ketika itu, dan semua orang tidak dibenarkan keluar rumah kerana darurat. Lalu diwujudkanlah Mageran, di mana Mageran ni ialah kerajaan sementara semasa darurat. Ketika itulah, selepas itu 1970 telah keluarnya buah peraturan, sebuah rukun yang perlu dihayati oleh setiap rakyat Malaysia, iaitu rukun negara.